makan. Mama. Yelah. Mama ada. Masjid. Asli pun. Lari ngecol. Motor tu dah motor dah je berjalan. Kereta tu laju. Tapi tak apalah dia. Dia follow yang depan. Ha? Ni duduk. Berhenti boleh lah. Aduh, sekejap. Tak ada ketek-ketek. Ha. Nanti nak berjalan tutup. Gerimis ke? Abang tengok. Tadi ke? Bukan sekarang? Ya ke? Hmm? Kau haluan. Tadi isi minyak berapa? 3. Jauh. Ada apa kat sana? Lagi sana dah jauh dah. Ada yang dia buat macam besar banget. Dia buat kubur, dia dah macam rumah kan, dia macam buat rumah macam pondok satu Ni tempat orang-orang kaya tu, dia besar betul. Ada yang kecil-kecil, ada yang dia buat macam besar gitu, besar. Tu macam satu rumah macam besar. Boleh je yang apa-apa. Tapi dekat dengan tu ada kubur Kristian ke? Ya, Kubur dia tu yang macam rumah. Dia buat rumah besar. Boleh duduk kat situ. Macam boleh. Macam pondok. Besar. Mancing kat sini. Tinggi. Sekolah kata berapa? Pokok durian. Ni pokok durian. Bukan. Ni kalau jumpa durian. Orang Jawa panggil durian, bukan durian, durian.
ada tuku durian. Maksudnya ada tuku durian. Tahu? Betul tak? Tahu. Apa? Ada tuku durian. Okey. Okey. Okey, okey. Okey ada okey. Okey. Okey ada okey. Ni apa? Dari dah kedai rinci. Ada tuku durian okey. Okey. Maksudnya Okey ada okey. nak beli durian banyak jangan ikut dia. Dia pakai jalan je nanti kereta terikut. Ada tuku durian okey, nak beli durian banyak. Okey tu banyak, tuku tu beli. Dah. Bang dah. Belum. Oh ke sana tu. Duduk. Kawasan Kelang. Di kawasan Kelang. Tak tutup. Petronas. Tak. Tak pernah nampak. Pasti ya? Oh, enak. Ha? Enak. Oh, tapi Lepas tu buat kan. tinggi bang. Tapi enak. Itu nak. Kalau lang guduk-guduk. Pasal tak ada keluar kat dalam. Tak pernah nampak. Bukan, tapi ini area Kelang-Kelang. Ini dekat kawasan Kelang. Banyak banget dah. Banggaan. Keluar dah. Eh, Di kawasan Kelang. susah ni. Kalau kat sini susah kan tak susah jalan. Kalau tak susah kan nak. Sini susah. Dia nak keluar tu kita makin masuk Dia keluar. Tu masuk lah. Jari. Jangan lagi jari. Jalan. Dah lah jalan. Sana. Ni pada keluar. Pokok dekat dalam batang pokok dekat dalam dia punya warung.
Masuk pandan apa? Kang. Ada di tempat Oh, kempas. dua highway tempat. Lepas tu, kalau tak ikut highway, Kalau nak balik lagi kiri, kalau nak timur. kalau ikut kiri, dia ikut mana? Kalau keluar nanti jalan musuh highway tu kalau terus peling. Lah, Kau pakai tolak tu. dia punya tu lampu dah tanggal atas tu goyang-goyang tu. Tu nunggu jatuh je. Baik. Ni baru buat ni. Tu nampak tu. Baru buat Tu dekat tiang. buat. Tu yang ni. Tak nampak emang. Oh ni. Tak nampak. Itu kalau jatuh kan, ya Allah. Kena kereta siapa lah. Tapi tak ada. Kalau kat bawah tu biasanya motor lah. Tak juga motor sebelah sana. Jauh lagi. Itu dekat bawah lampu tak ada. Bawah lampu. Janganlah minta kena motor lagi. Itu kalau jatuh Kalau berat tu. jatuh tengah malam. Goyang-goyang itu. Dia goyang-goyang itu lampunya. Besar tu. Dia mana ni bang? Ni? Ha? Kopi kah? Seberang. Teberau. Dekat tepi lek teberau. Dekat dengan apa ni? Tapi lek dia satu lampu dia kan. Baru betul-betul lapar. Ha? Baru rasa betul-betul lapar. Aku kena diam tak? Lapar. Dapat mi kari sedap. Mi kari. Macam semut. Kau tak nak jalan tu. Dekat area apa ni? Area Kelang. Oh, lamanya. Ada tapi naik kat depan. Belah tu dekat atas tu. Jauh boleh. Bahawi nanti ni. Sebaik lori ni dia
punya asap dia tak hitam. Kalau dia pupuk memang. Hijau ni pak tengah. MBJB bang. Kalau dia MBJB. Hijau. Jauh. Ini semua tak tahu ni. Ini bukan lori sampah kan? Sebaik bukan lori sampah. Tengah bulat pun. Kalau motor dah laju. Weh, tak gerak-gerak lagi. Nak hidupkan ke nak matikan? Habis nak naikkan juga. Ha? Nanti tak jalan pula. Dah berapa minit dah? Aduh. Rumah apalah kecil sangat. Buat pondok. Pondok dia. Pondok buat duduk. Buat kecil. Buat pondok tak pondok. Sembarang je bang. Buat pondok macam tu pun. Mana? Hilanglah pondok yang besar. Tak payah buat. Soalnya kita datang buat kecil. Boleh. Jangan bulat Ada lembut. kayu lah, kena ada kayu. Betul lah. Ya, jadi kan. Ada kayu, kalau ada kayu. Rasanya kalau kat kampung tak boleh buat macam itu sebab dia kat bawah. Dia kena pangkin banget. Tapi kalau yang dekat simen yang orang dah simen tu boleh kan? Tu tinggi kan? Tinggi. Ha. Yang bawah-bawah tu memang kalau kita nak buat apa-apa kena tambak dulu. Semua naik air. Kalau dekat ni tempat yang tanam kalau- pokok, semua kena tambak balik. Tak, itu pokok-pokoknya kan. Kalau dah besar okey, kalau kecil nanti dia boleh mati. Pokok Kalau dapat takung air, Pak, bila hujan dia tak ada pergerakan air kembali. Sebab tepi tu semua tinggi tu. Oh, kita boleh buat lubang bang. Macam apa bang? Macam kita tebuk ke dalam parit tu kan, lubang, tapi kita tapis depannya. Takut ada binatang masuk ikut parit kan. Kita taruh penapis yang dekat daripada kebun kita. Jadi kalau ada air dia boleh keluar ke parit kan. Tebuk macam ni, paip bang, batang paip. Boleh? Banyak benda tu semua nak buat tapi kita tak perlu buat. Sekarang ada masalah. Kita tak boleh buat dulu semua tapi kebun tu kemaskan dulu. Ya. Itu je fokus. Kita boleh kata nak buat apa buat. Dah tak ada.